Ni bukan 0.5. Tak, saya cakap 50. RM50. 50 0.5. Kalau kau buat Tak, packing macam ni dah 1 GB atas. Okey, 50 Tak, kau yang berapa tadi G? yang tadi tu kan 625 kan, dah saya dah pecah-pecah kan, jadikan 1.5 1.5. Buatlah 1.5 Lepas tu senang. 1 GB kau jual 50. Tak, nanti dulu bang. Okey. Bila tu saya pecahkan jadi 50. Senang saya nak buat kerja bang. Maknanya kau jual 50-50 lah. Okey, maknanya seorang ambil satu paket 50. Satu paket Satu 50. orang ambil sekali 50. Ada. Mana ramai lah customer kau bang. Lepas tu ya. Susulan itu, suspek utama yang menetap bersama ayah dan adik-beradiknya selama 20 tahun di Pangsapuri ini bakal berdepan hukuman penjara seumur hidup atau maksimum 5 tahun serta sebat tidak kurang daripada 10 sebatan jika sabit kesalahan. Yang ni kerja side income lah, macam kira side income lah. Ni pun baru-baru ni. Sebulan lebih. Nak cakap sebulan tu tipu lah, awal sangat. Kerja yang tetap, kerja hakiki, kerja apa? Kerja saya buat kerja sendiri, buat grill lah. Bila pekerja dah tak ada, saya buat seorang, saya tak larat. Ni cara you cari duit. Untung ke? Kira kalau you habis jual 625 ni, berapa keuntungan kasar? Dapat 800,000 macam tu je. Lepas satu kali ganda. Saya tu haram, tapi benda ni dunia dah, saya dah tak fikir itu lah. Dah biasa jual lah. Bukan dah biasa jual. Maknanya kalau bab-bab sini apa orang cakap tak nampak dia punya hukuman dia, memang kita tu lah. Dia dapat kisah ya. Kisah memang kisah. Janji dapat duit. Kisah memang kisah. Ekoran tangkapan ketiga-tiga beranak yang disyaki terlibat dalam kegiatan terkutuk itu. Seorang wanita dipercayai anak perempuan keluarga terbabit merayu agar ahli keluarganya dibebaskan. Pegang boleh Tak, saya tak gani, saya pegang boleh? Jom. Ya, saya faham. Saya pegang